Camera work dia mengganggu sikit bagi aku. Sebab dia banyak camera work yang agak close up. Dah lah close up. That's the name. The tech game's the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, aku baru lepas tengok filem Banduan. Filem ni sebenarnya diadaptasi daripada filem India tau. Daripada cerita Katie. Tapi filem ni aku tak pernah tengok lah, Katie ni. So kalau kau tanya aku mana lagi best ataupun berapa persen dia follow ataupun scene mana yang orang kata sebiji-sebiji, aku tak tahulah sebab aku memang tak tengok kan. Tapi cerita ni cerita Katie ni tahun 2019 dan cerita ni memang agak popular kan. So aku rasa komuniti India Malaysia mungkin boleh follow lah nak tengok cerita ni kan, sebab ya dia daripada cerita India dekat India sana kan. So tapi kalau korang yang mana dah pernah tengok, korang boleh komen kat ruang komen mana lagi best, berapa persen ataupun scene mana yang orang kata follow sebiji-sebiji dengan filem Katie tu kan. Cerita kali ni, cerita Banduan ni diarahkan oleh Khairul Azri. Lepas tu dilakonkan oleh Aaron Aziz, ada Roshamno, ada Afrin Shauki, ada Fazli Masood. Lepas tu watak antagonis dia Abi Mat Yan. Aku tak berapa familiar dengan Abi Mat Yan ni, tapi lakonan dia pun quite good juga. Lepas tu ada siapa lagi? Ada nama Ramli. Ramai lagi sebenarnya. Tapi aku tak nak recall lah macam biasa kan. Filem ni pasal Dali, dilakonkan oleh Aaron Aziz. Watak Dali ni sebenarnya dia kena hukuman penjara selama 10 tahun. Lepas tu sebenarnya dia dah lepas dah pun. Tapi ya ada insiden yang membuatkan dia terjebak pula dengan masalah inspektor yang dilakonkan oleh Roshamno. Dia tolonglah Roshamno ni untuk bawa anggota dia pergi berubat macam tu lah, sebab kena racun kan. Tapi kena dalam keadaan senyap-senyap kan, tak boleh nak publickan isu ni. So banyaklah benda-benda yang berlaku. Ya, cerita ni sebenarnya kalau korang yang dah tengok mungkin korang dah boleh tembak lah apa yang berlaku kan. Tapi untuk aku yang belum pernah tengok pun, sebenarnya cerita ni agak straightforward lah. Walaupun cerita ni straightforward, apa yang membuatkan aku nak follow cerita ni daripada awal sampai akhir, dia punya lakonan Of course lakonan Aaron Aziz, Roshamno, pelakon-pelakon lain sangat best Pelakon-pelakon utama dia, pelakon-pelakon pembantu dia sangat-sangat best dalam segi lakonan. Kena pada watak, lagi-lagi Aaron Aziz bila bab action dia dapat bagi dengan baik. Roshamno pun ya, dia pelakon yang senior kan. Of course dia memang boleh bagi. Lepas tu watak comic relief dia dilakonkan oleh Afrin Shauki dengan Fazli Masood pun sangat-sangat membantu walaupun diorang ni watak orang kata komedi dalam filem ni kan, tapi untuk keseluruhan perjalanan cerita ni diorang sangat-sangat membantu untuk kau follow cerita ni dengan komedi yang sangat best, sangat kelakar, punchline yang sangat kena. Cerita ni dia buatkan kau tak bosan sebab dia bukan sekadar ada action, dia disulam dengan komedi-komedi yang sangat-sangat kena bagi aku. Memang kau boleh tergelak, terbahak-bahak lah. So kau takkan rasa bosan, kau takkan rasa dragging ataupun rasa lama sangat. Walaupun cerita ni hampir 2 jam tu yang membuatkan bagi aku cerita ni sangat best kan. Lepas tu ya, cerita ni daripada awal momentum dia bagi aku sangat best Momentum dia tak pernah menjatuhkan momentum dia. Kalau tak part action dia bagi komedi, tak part komedi dia bagi sikit emosi. Tapi emosi dia tak adalah banyak sangat. Cuma bila ada, memang kau akan terasa kat situ di antara pengarah ataupun pelakon berjaya untuk buat satu lakonan ataupun satu emosi yang sangat sampai. Itu bagi aku good job Pelakon, pengarah memang sangat good job Komedi dia dapat bagi, action dia dapat bagi, emosi pun walaupun tak banyak tapi dapat menyentuh kau, perasaan kau. Itu yang di antara part yang aku suka. Macam aku cakap, action memang menjadi action dia kau rasa intense. Kau tengok
scene perlawanan dia tu memang, fighting scene dia memang sangat best lah bagi aku. Walaupun sebenarnya fighting scene dia bukanlah fighting scene yang jenis koreografi yang sangat cantik. Kalau kau tengok cerita-cerita filem-filem Indonesia, diorang punya koreografi fighting scene memang sangat cantik, sangat tersusun. Tapi filem ni walaupun dia bukan jenis yang macam tu, tapi bila kau tengok kau rasa intense, kau rasa berdebar-debar, kau nak follow setiap fight tu. Itu yang bagi aku sangat-sangat menarik pasal cerita ni tau. Lepas tu dia dah lah fighting scene tu dah menarik, dia cucuk lagi dengan elemen sound effect, elemen background music yang sangat orang kata best lah kan. Dia punya sound effect tu dia buatkan lagi perasaan mendebar-debar. Tu yang bagi aku di antara perkara yang gujak lah. Walaupun kadang-kadang sound effect tu bagi aku adalah sikit-sikit yang agak bingit, tapi tak adalah membantutkan ataupun merosakkan mood aku untuk tengok. Tu pun mungkin aku rasa ada masalah pada sound system ke apa kan, aku tak sure kan. Tapi adalah part-part yang sikit bingit. Dia punya pelakon antagonis dia yang dilakonkan Abi Mat Yan ni, dia pun quite good lah. Walaupun ada lah sikit-sikit dialog dia aku rasa yang kurang lah, macam kekok sikit bunyi dia kan. Bukan lakonan dia yang kekok, cuma dialog tu yang sikit macam janggal bila dengar. Tapi lakonan dia pun bagi aku boleh bagi kredit juga. Kau dapat rasa dia seorang orang jahat yang sangat, orang kata sangat macam ganas. Nampak dia punya raut wajah semua pun quite good lah. Bagi aku Abi Mat Yan ni kalau diberi lagi role-role untuk dia ataupun cerita-cerita yang watak-watak yang tengah ni, mungkin boleh explore lagi lebih lah. Pelakon-pelakon lain tak payah cakap lah, semua best-best. Lepas tu apa yang tak berapa nak best pasal filem ni, sebenarnya cerita filem ni dia tak adalah macam yang major sangat-sangat. Dia adalah minor-minor, tapi agak banyak, ya bukanlah banyak sampai mengganggu tontonan kau secara keseluruhan. Tapi dia, ya benda yang ada macam dia punya part continuous dia, ataupun kadang-kadang dia dekat dia tempat lain, tiba-tiba dia tempat lain. Kat situ bagi aku nampak macam sikit janggal lah kan. Daripada lokasi ni ke lokasi seterusnya, nampak macam tak kena, macam tak link kan. Macam tak logik, tiba-tiba boleh ada kat sini. Lepas tu fighting scene dia, fighting scene yang best. Tapi kadang-kadang camera work dia mengganggu sikit bagi aku. Sebab dia banyak camera work yang agak close up. Dah lah close up, lepas tu agak bergegar. Tu yang kadang-kadang mengganggu sikit tontonan aku. Tapi bagi aku tak adalah terlalu sangat efek lah, aku rasa. Mungkin tu disebabkan aku sebagai orang yang terlampau banyak tengok movie, aku sikit mudah trigger benda-benda yang minor-minor macam tu kan. Lepas tu apa lagi yang bagi aku slack sikit, bagi aku dia punya colour grading. Aku tak berapa gemar lah dengan colour grading. Tu mungkin preference masing-masing, mungkin tak efek untuk korang kan. Tapi colour grading dia bagi aku lagi suka colour grading yang sedikit yellowish ataupun yang sikit dark. Walaupun dia kebanyakan scene dia adalah scene gelap-gelap tempat. Ya, dia banyak, aku rasa kesemuanya yang scene tu dah malam kan. Tapi kau rasa dia macam sedikit cerah kan. Bagi aku kurang sikit lah part colour grading. Apa lagi yang potong sikit adalah CGI dia. CGI aku tak tahu kenapa, sedangkan diorang ada je efek-efek, real effect yang diorang gunakan. Macam letupan-letupan tu diorang dah guna dah. Tapi kenapa diorang ada juga letupan yang digunakan CGI? Itu yang bagi aku sikit spoil lah kan. Kalau jadi tu okey lagi, ni tak berapa nak jadi, tak berapa nak cantik lah kan. So kat situ sikit potong lah. Tapi benda tu pun bagi aku dia tak adalah nak ataupun nak mencacatkan untuk keseluruhan cerita ni. Bagi aku dia, ya mungkin orang yang jenis lebih pada teknikal ataupun lebih detail akan nampak benda tu cacat lah. Itu je lah kot. Aku rasa benda-benda yang kurang menarik, ya banyak minor-minor je. Lepas tu, ya cerita ni macam aku cakap, momentum dia daripada awal sampai akhir, dia punya
Aku suka dia punya final ataupun dia punya ending dia gempak agak kat situ. Benda yang agak gempak. Tapi cerita ni aku tak rasa dia habis kat sini je. Dan aku dapat tahu yang KT tu pun dia ada KT 2, dia akan ada KT 2 dan dia ada spin-off ataupun cerita yang dalam universe dia. Dan aku rasa dia orang akan follow juga sebab ada satu watak ni dilakonkan oleh aku tak boleh bagi tahu siapa pelakon dia sebab kalau tengok detail tak ada pun nama pelakon itu. Aku terkejut ada pula dia ni kan. So, walaupun dia punya screen time tak berapa banyak ataupun dia punya peranan tu tak berapa banyak dalam cerita ni, tapi aku rasa kalau untuk sambungan mungkin peranan dia akan lebih kat situ. Aku rasa aku agak tertunggu dia punya banduan 2 ataupun spin off ke apa kan. Aku sangat-sangat tertunggu kan. Bagi aku kalau diorang nak mengekalkan pelakon yang sama kena cepat masing-masing pelakon yang dah agak lama ataupun dah agak berusia. So kalau korang tak nak hilangkan momentum cerita yang sebaik ni, baik korang kena cepat-cepat. Aku harap Carol Azri ataupun penerbit filem ni dia cepat-cepat teruskan banduan 2 spin-off ke whatever kan. So kalau kau tanya aku untuk keseluruhan cerita ni, bagi aku kalau minor-minor tu ada, aku boleh bagi lebih tapi yang ni pun aku rasa cukup banyak lah bintang dia aku boleh bagi. So aku bagi 9.3 bintang per 10 kan. Bagi aku cerita ni kau kena pergi tengok kau kena support sebab sebuah cerita yang bagi aku sangat puas hati. Aku boleh tergelak, aku boleh rasa intense, aku boleh rasa sedih sikit. Tu yang bagi aku sangat-sangat menarik. Bagi aku agak good job Carol Azri mengarahkan cerita ni kan. Ya, mungkin korang boleh komen best, mana lagi satu best, KT ataupun banduan. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk tengok ataupun tak filem banduan ni, aku harap kau dapat subscribe tu channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.